Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin Nabi. Tenang senyum. Relax, tenang senyum. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil quradu. Allah. وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم يا حبيبي. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Dapatkan album kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayana. Saya Ain. Perasaan kami sepanjang perjalanan kami dekat Melaka ni ialah saya sangat happy sebab dapat spend time dengan kawan saya, dengan cikgu-cikgu, dengan grup saya. Naik boat sama-sama, pergi hotel, tidur sama-sama. Betul tak Ain? Betul-betul. Lepas tu, selain tu kita dapat macam semalam kita dapat kenal, kita dapat rapatkan hubungan kita dengan orang luar. Contoh semalam kita orang interview seorang pakcik ni lukis-lukis.
Sambil-sambil tu dia bagi tahu tentang sejarah Eva Musa. Jadi kat situ kita dapat kena orang-orang Melaka kat sini. Betul tu. Selain tu sama-sama kita jalan kat Melaka ni, kita kena ingat yang semua benda ni Allah yang cipta. Dan Allah pun memang suruh kita berjalan, kursiru fil ard. Jadi sama-sama kita naik boat tu, kita tengok air, kita tengok awan cantik, kita kena ingat Allah yang cipta semua tu. Jadi sekarang ni kita akan masuk dekat rumah terbalik. Jom. Sekarang ni kita berada di rumah terbalik atau dikenali sebagai rumah terlabik. Sebab nak kata terbalik tu. Okay, sekarang kita tengah tunggu giliran. Dan berhadapan dengan kita, Syazwan, ada apa? Gondola. Ataupun Ferris wheels. Ya, bagaikan berada di London. Menyingkap kenangan ketika saya mengambil civil engineering ketika berada di London dulu ya. Pengalaman yang sangat seperti berada di luar negara, nampak Yep. Sungai Melaka yang kelihatan seperti Venice. Lagu Melaka. Oh kota Melaka yang sangat indah. Acum. Okey dah. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syifa Insyirah. Nama saya Wafika. Okay, kita orang akan kongsikan beberapa pengalaman yang best lah semasa kita orang pergi sini. So bagi saya yang best adalah malam tadi. Malam tadi kita orang naik river cruise ni, memang pusing lah. Kampung Morten tu memang best lah. Ada banyak lampu warna-warni, betul tak? Betul-betul. Dan kita sekarang ni ada dekat rumah terbalik. So kami akan masuk dan tengoklah dalam tu macam mana. Pengalaman dekat sini sangat best bersama kawan-kawan. Malam tadi pun walaupun satu malam tapi dia penuh dengan syarat dengan memori, dengan kita orang inilah percutian sebelum SPM. Persahabatan untuk eratkan sama-sama silaturahim. Okay. Bye-bye. Kita orang kumpulkan semangat kat sini. Lepas tu eratkan lagi persahabatan supaya kita orang dapat sama-sama mengejar GPS. Okay, insya-Allah. Okay, insya-Allah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semalam kami baru sampai Melaka. So kami dah menjelajah beberapa tempat seperti Eva Musa. Lepas tu malam semalam kami menaiki feri di Sungai Melaka. Dan hari ni kami di rumah terbalik. Tu tengok tu ada kucing. Tu contoh kita dah naik semalam. Kami dapat melawat bandaraya bersejarah dan dapatlah mengetahui beberapa kepentingan-kepentingan sejarah.
kepentingan Bandaraya Melaka ni lah. Contohnya macam dekat Air Formosa semalam, tahu pasal tebing kat Melaka tu. Lepas tu dapatlah lawat Air Formosa, tengok bandaraya bersejarah. Lepas ni ke mana? Lepas ni kami akan masuk ke rumah terbalik. Rumah terbalik, lepas tu kita akan pergi museum. Okay. Enjoy your walk. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Wazif Dan saya Muhammad Faris Ali Irsyad. dan kami di Melaka, Bandaraya Bersejarah. Apa yang kami rasa, apa yang saya rasa okeylah, best lah dapat keluar Melaka dengan kawan-kawan. Lepas release tension after 1 month, kita orang struggle untuk pasar. So bila dapat pergi Melaka, keluar dengan kawan-kawan, dapat cipta memori bersama, so dia jadi best lah. Betul. Lawatan kami ni, apa yang kami dapat ialah salah satu benda yang kami belajar ialah kesatuan di antara kawan-kawan sesama batch kita. Betul. Jadi kalau kita tak jaga kesatuan kita, kita tak akan dapat capai satu kejayaan yang sama. Jadi kita kena jaga kesatuan sesama batch kita supaya kita dapat menuju dan menggapai satu misi yang sama, iaitu SPM lah. SPM. 1.1 Jilul Amal 1.1. Amin. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Bye. Jilul Amal 1.1. Ikhlas darah, itu kami mimpi. Tapi pasti. Nasi sampai? Ya. Ini kan nasi makan banyak orang. Sebab lapar dia tu. Semua bawa makanan. Kalau tak lapar Yes. Kedai cenderamata.
Waalaikumsalam. Takkan Melayu hilang di dunia. Allah. Kata-kata yang menjadi tuntutan kepada perjuangan Empire Melaka di bawah Lakshman Hengkah dan rakan-rakannya. Sehingga Empire Melaka meluas seluruh tanah Melayu di bawah kekuasaan Melaka. Sebahagian Banjar Barat Sumatera juga di bawah kekuasaan Empire Melaka. Iaitu di zaman kegemiran Melaka, zaman Sultan Mansur Shah. Empire Melaka begitu hebat meluas dari Selatan Thailand sampai ke seluruh mana? Indonesia, you know, Empire Melaka. Tapi hampa dia merantau seluruh. Apa yang cakap? Dia kalau macam ni tuan cakap, besok Melayu dah tak ada. Takkan Melayu hilang di dunia. Tadi masa awak masuk tuan, ada slogan tahun buat Melaka. Apa tu? Ya, nanti saya cerita dalam ni. Ada satu slogan untuk tahun buat Melaka. Apa tu? Tadi masuk tak nampak? Awak tidur kan? Mana semua baca ni? Kamu baca jambatan ni? Segi slogan ataupun kata-kata tahun buat Melaka. Berani laksana Jubat. Salah tu, tu balik. Serius tu. Dia mula dengan bijak. Bijak laksana Tua. Berani. Yes. Tua tu. Jadi dah nak balik. Ini air apa sayang? Air apa? Air mata air. Yang kita cedok dari pikiran kau dia.